So sekarang ni ada dua tempat lah yang member trace ada something, iaitu di kawasan penyimpanan peluru tadi, yang lorong terowong kecil tu. Satu lagi dekat kawasan pejabat officer office untuk pegawai tu. Kenapa buai tu bergerak sendiri, guys? Tu buai tayar tu bergerak sendiri. Aku baru lepas buat konten buai tayar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu. Okay, FJ betul-betul berada dekat depan Muzium Perang Pulau Pinang lah. Okay, ini dalam kereta lagi. Okay, tengok ni guys. Okay, so trip kali ni adalah untuk mengeksplorasi dekat kawasan Muzium Perang ni, sebab ramai yang kongsikan pengalaman menyatakan bahawa tempat ini adalah tempat yang seram kalau kita pergi. Even waktu siang pun ada juga pengunjung yang menyatakan bahawa mereka tak sempat habiskan jalan dekat sekitar kawasan ini sebab terlalu takut nak habiskan, jadi diorang keluar lah. So hari ni kita nak rungkai akan betul ke Muzium Perang Pinang ni betul-betul seram ataupun ianya sekadar cakap-cakap sahajalah. Dan hari ni FJ bawa member FJ yang dah lama FJ tak buat video dengan beliau. Yang siapa-siapa tahu channel ini pada zaman 4-5 tahun yang lepas, FJ selalu bawa member tu kan, yang dia boleh merasai sesuatu. Kalau ada sesuatu dekat situ dia boleh merasai. FJ bawa member tu lah. FJ ambil dia daripada KL dan sebagainya. Untuk kalau confirm kat sini ada macam gangguan dan sebagainya, mungkin dia boleh sahkan lah akan perkara tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa lagi guys, kita akan menerjah ke ruangan War Museum ni. Dan hari ini FJ akan menggunakan kamera daripada telefon guys. Yang ini yang FJ pegang ni adalah kamera daripada DJI Osmo Pocket 2. Yang sekarang ni FJ akan pakai kamera ni, iaitu handset Poco Ultra. Okay, semua rakaman FJ selepas ini akan dirakam menggunakan handset Poco Ultra F7. Okay, yang ni yang terbaharu sekali lah. So nanti kamera yang ni FJ akan bagi kepada member FJ untuk pegang. Dia akan buat konten side POV dia sendiri, dan FJ daripada handset ni untuk membuat rakaman. So tanpa melengahkan masa lagi guys, jom kita sama-sama mengeksplorasi kawasan Muzium Perang di Pulau Pinang ini. Okay, jom. Okay guys, sekarang kita nak start jalan masuk ke War Museum di Pulau Pinang. Okay, sekarang jam pukul, FJ daripada Alustar tadi gerak pukul 11 saja. Sekarang dah pukul 12.30. Sejam setengah nak sampai sini. Okay, so baca ni lah, War Museum Pulau Pinang. So sekarang dah pukul 12.30, panas. Kita nak masuk, kita nak beli tiket. Lepas tu kita akan teruskan perjalanan guys. Okay, ni dia guys, kawasan Muzium War Museum, yang dikatakan serap lah bagi setengah orang. Okay, kalau kita tengok dia punya papan tanda pun memang macam dia tulis berhantu macam tu. Kita nak beli tiket dulu. Okay guys, so ni adalah ruangan masuk dia. Kita akan buat eksplorasi penuh kalau boleh lah. Okay, jom kita beli tiket dulu. Okay guys, kita baru lepas beli tiket dekat kawasan ni. Lepas tu kalau korang nak beli air, korang beli air kat situ lah. So sekarang nak masuk dekat pintu masuk dia ni. Dan dia punya ni laluan. Okay, dia kata ikut laluan yang disediakan. Okay guys, ni dia punya peta guys. So kita masuk entrance rasanya daripada sini kot. Okay, so FJ akan target untuk kita sampai dekat ujung ni, kat tepi laut rasanya. Dan kita akan lalu sini semualah, mana yang kita boleh try. Okay, okay, ni kita baru sahaja masuk dekat kawasan pintu masuk dia. So kita akan berhadapan dengan kawasan ini lah. Ni laluan dia. Dia suruh ikut dot warna merah ni, laluan dia. Tadi dia dah pesan ikut laluan warna merah ni. So kita jalan slow-slow untuk tengok apa barang sejarah yang ada kat sini lah.
Okay, tu kawasan masuk dia. Okay guys, kat sini ada dia punya Keratan Akbar. Ni tahun 2003 ni. Berkaitan dengan muzium perang ni lah. Okay, gambar-gambar lama pun masih ada lagi di sini. Boleh baca lah. Okay, please don't touch. Basikal lama. Entah-entah basikal ni digunakan Jepun kot. Tapi tak ada statement kita tak tahu. Okay, ni pakaian lama. Ni apa benda siap? Kamikaze jacket. Jacket kamikaze. Ni bom di sini. Alright. So target kita hari ni adalah kita nak pergi tempat-tempat yang dikatakan ada aura yang seram lah. Ni masuk-masuk ni hanya alatan saja. Alright. Tapi nanti kalau member boleh detect sesuatu, AJ akan bagi tahu dalam video ni. Okay, toilet di sebelah kiri guys. Okay guys, daripada sini korang boleh nampak jabatan kedua Pulau Pinang. Ke jabatan pertama ni? Rasa ni jabatan kedua. So AJ zoom dekat korang. Oh, cantik mat. So guys, kat sini korang boleh nampak jabatan yang kedua ni. Daripada atas bukit ni, pemandangan dia sangat cantik lah. Okay, pemandangan sangat cantik. Okay, di belakang ni adalah kawasan tandas. Okay, saja nak tengok sebab takut nak membuang ke apa kan. Tu meriam betul lah. Okay, so kat atas tu guys, tu adalah meriam replika tapi nampak macam real lah. Meriam kat atas bukit ni. Okay, tu bukan tujuan utama kita. Sebenarnya kita nak pergi tengok tempat-tempat yang dikatakan ada aura misteri tu sebenarnya. Jom kita jalan lagi. Okay guys, kita teruskan lagi perjalanan kita. Kalau ikut daripada map yang saya tunjuk awal-awal tadi, dekat ujung sana dia berdekatan dengan kawasan laut lah. Kita nak pergi dekat situ guys. Okay, ini adalah lorong bawah tanah untuk menyimpan senjata sejauh 9 meter underground. Okay, ni statement ni lah. Nombor 29, store senjata digunakan untuk menyimpan senapang. Jom guys, kita masuk je lah guys. Okay, ni kawasan penyimpanan peluru dekat bawah tanah ni. Tak tahu tembus mana. Sejauh 9 meter guys. Oh, dalam dia macam shopping mall. Ya kan, dalam dia macam gua. Dan dalam dia dah renovation guys. Ni benda masuk. Saya suruh masuk pada tu kat sini. Lampu dalam beg. Sekejap buka flashlight. Guys, dia suruh masuk sini kan. Tapi sini gelap guys. Kalau kita boleh masuk, kita masuk guys. Bismillah. Okay guys, LJ masuk dekat kawasan ni sebab dia katakan boleh masuk. Uish, jauh mat. Dalam kan. Nak go through ke? Betul tak? Ha? Go. Tak lemah kan? Aku ni apa cloud apa tu yang dia jadi macam nak lemah pun ada. Okay, bismillah. Dia teruskan ni guys. Saya je main masuk sebab dia tulis boleh masuk. Tembus. No, tak tembus mat. Ada lagi. Wih, dalam ah. Nak go through ke? Tak confident dah pula. Aku pula macam nak sesak nafas pula ni. Aku jalan lah. Ha? Aku jalan. Kau nak go through ke?
Dia makin dalam ke makin keluar? Tak sure. Okay guys, alang-alang kita try. Wih, Mamat jauh. Tapi sana macam ada sumber cahaya guys. Betul tak tu? Jom kita pergi lah. Bismillah. Aku jangan dia jalan mati ujung-ujung dalam macam nak terlemas lah. Sorry guys everything. Sebab kita tak biasa lah tempat-tempat macam ni. Stop. Oi. Guys, dia tembus tempat jalan kita orang masuk tadi guys. Underground shelter. Tempat kita masuk tadi. Sabar. Okay guys, aku dah cuak dah guys tadi. Takut dia bawa kita pergi tepi laut. Tapi tadi nampak sumber cahaya. Alhamdulillah. Dia pusing, jauh kak. Okay guys, sini adalah kawasan artifak lama yang dia dah bangunkan lah. Mungkin zaman dulu sumber pencahayaan dia adalah daripada, kalau ada current lah zaman dulu mungkin pakai current kot. Kalau tak ada current mungkin dia menggunakan sumber pelita dan sebagainya lah. Okay guys, macam nak anak ni kita tak biasa lah, kita macam sesak nafas sikit lah. Okay, ni adalah laluan untuk ke arah escape route to top. Maksudnya laluan ini kita boleh tembus ke atas untuk melepasi kawasan ni. Tadi pintu masuk tu, pintu masuk dia kat sana tadi, right? So kat sini kita boleh naik ke atas. Ni apa dia pula? Ammunition hoist. Peluru ni dia ambil dari sini guys, bawa keluar. Ni adalah laluan keluar lah. So pengalaman nak masuk sini korang kena merangkap. Kita pula pakai seluar jean guys. Kalau pakai tracksuit ni boleh nak gagah merangkap apa semua. Yang ni tidak ada apa-apa lah di sini. Ini adalah tempat penyimpanan senjata. Lubang udara kat sini. Ni gambar sangat guys. Hello. Okay guys, jom kita keluar daripada sini sebabnya dah habis pusing. Okay. Suasana kelam kat sini. Kamera FJ tau. Kau nak lalu? Nak lalu, jom. Member ajak lalu dekat terowong tu untuk tembus ke atas. Jom kita. Okay, member dia kecil, dia senang. Badan FJ punya besar. Tadi merangkak tu pun dah seksa. Ada laluan ke? Aku rasa saya kau tak nak datang sebab tengok banyak tangga. Tinggi ke? Tinggi tak? Lepas tu dia ada macam tembus juga ah. Nanti kau patah balik ah. Aku tunggu kat bawah ni. Aku duduk kat sini. Dia tulis 9 meter climb. Kalau terjatuh bahaya ke ah? Tinggi lah. Bahaya lah. Tinggi betul sebab aku dah kamera. Gaya ah. Sebab kalau jatuh kecederaan, dari sini pun dia tulis perhatian, nak naik kena fit. Ada kamera jatuh. Okay, member takut kamera jatuh. So kita tak apa, kita jalan luar dulu, right? Okay guys, member dia masuk dekat yang kawasan tadi, yang dia lalu tadi. Okay, dia masuk, dia nak try seorang. Dia akan keluar kat sini lah. So dia standby dekat luar ni, takut jadi apa-apa guys. Okay guys, member dia naik kat atas. Ada orang call tak? Tak guys, tak tahu siapa call. Scammer. Okay, member dia pergi buat rakaman dekat atas tu. So FJ nak go through dekat kawasan terus ni lah, tengok apa ada
Okay, kita nak tengok apa yang ada dekat kawasan terus ni. Alright. Okay, ni adalah kawasan lorong bawah tanah terminal. Dia punya kedalaman guys, dia tertutup sendiri rakaman ni. Okay, harap bukan gangguan lah. Okay, ni tunnel ni dikatakan setinggi 4 tingkat guys. Setinggi 4 tingkat dia dikatakan tembus ke laut sana. Okay tak? Atas dah laluan lah. Tapi habiskan sini dulu lah. Tunnel dia guys. Kenapa kamera aku ni terpadam-padam? Dia start. Dia padam, dia start. These over the River Kwai, the Thai Burma Death Railway, all that. But so I come here to learn more here. This is my 3rd trip here. But they say they say they have a pillbox between 6 and 27. If you look up at the arrows up there. Yeah. But the only pillbox I have is this one here. That doesn't look like from World War II. Okay. This was built after the war. That doesn't look like a pillbox. Pillbox would be cement. They wouldn't have like this. Yeah. And then every time I talk to that guy, he kind of says, "We'll go do this, go that," and I go there, and there's freaking nothing here. So do you think this is not a pillbox? I'm saying it could have been a pillbox, but this is not a pillbox. Oh, this is not pillbox. Because pillbox is made of cement. You wouldn't have these things because if you get shot, it comes off. Yeah, right. But look at all these things you say you have. Yes. 1, 2, 3. Now 1 outside the fence. And that's the only one I can find. I think the level is wrong because the information over there, this is like a shielding. So Captain Henry William built this card. Right. It says as a defense on the soldier. Yeah. From being seen by the Japanese. So from your opinion, this is not a pillbox. Well, I think it was another thing built after the war. Oh, you think this is after the war they built this, not at the wartime? Yeah, so I they say you're supposed to have 17 pillboxes in Penang. And I know where almost all of them are. So I just came. I thought that might be it, and that's next to the other one on the other side of the road. But it's not. It's not because the bottom of it is not flat. It's like a big curve there. Yes. And that's right there, like you're standing on it. And why would he hide it? See, that's not it. That's just a big rock. You see that? Yeah. And that's where you tell me to look. And then I know that's not from World War II because they got bricks over and everything else. And it's okay if this was, a one-man thing. I just don't want them to say it's a pillbox when it's not really a pillbox. And then, so this is the one outside. This is a pillbox. Oh, yes, this one. Yeah, and that's a very, very famous one. But he locked it up. You can't go in the windows. This is when I was just down by the ocean. There's one that's being taken away. Yes. And then there's another one on the same beach. It took me a long time. This one is very pretty here. Look at that. Yeah. This one you took just come today. Yeah. So I know mostly where all these are. And it's very, you can even climb up this one. They're all the same. They're all the same. And none of these were seen in action anyway because Singapore surrendered before they can, you see? Beautiful. Yeah. And then, so this is, I just saw this one when on the way I come here. Yes. Different one, because I know I sit there and
look for them online. Look, boom, Wow. right in the middle of town. This is a very special one too. Yes. And yeah, you can go in. I climbed up. That's a pillbox. They don't just make something like this. Okay. And then I have names for them all. And then I'll show you. Yeah, I went up in there. Yeah, just walked up. You can see out a different thing. And then that's the same one. Then, sorry. And this is one. Look at this. Oh, thing. this It's is right behind a freaking tree. Yes. It's beautiful. And you're not supposed to go over there, but somehow I didn't realize that fence wouldn't hold me. I went in there. So I know where you come from, sir. I'm born in Canada, but I lived in America for 52 years. But I've been in Thailand for 6.5 years, and I've been doing it, and I always come to all these Southeast countries to learn more about World War II. Oh. So I know this one was very, very hard to find here. It's just like a tree just ate it, But you can still see. You can still see the little box where they come out of there, so they can see. And this is where I stuck my hand right in there. You can go in there. That's the same, all the same, and except for the Navy ones, and they don't have very many of them. And then I got in, tried to get in there. It was really hard, but then I went to some other ones. Here, that was an old one, but what they did is they added on to it with brick. Yeah. Okay, that still looks like just one that was going away that I showed you too. And then I go to here. There's one. Boom. Not just one, there's another one. Yes. And this is on the hill. I can show you where, because I have all this stuff left. And then there's another one, if you see, I climbed up this one too. Yeah. It's really, really cool. There you can walk up there, sit on the This top. one is all in the pinning. This all pillbox in the pinning. Yeah, Oh, that's all I've taken So pictures you go of. there everywhere. And I try to find them. Yeah, and then, so this one, there's again 2 in 1 picture. That's very rare. And it's got to ask me, why would you put 2 of them so close to each other? Because one shell could bomb, Yeah. But anyway, there's lots in here, lots of stuff. And then there's another one. So many Down- pillbox you go. I'm trying. You're searching from where? Yeah, I'm getting from, like I said, I'll show you. Yeah. I'll show you. Yeah, you don't need to see it. Look, there's a new one too, but there's no numbers on it. They lock the door, but they don't show. I go through the window. But this is they fixed it It's for the same. The only thing is the Malaysian government in December 1920 said they want to clean up all these pillboxes because a lot of Farangs, a lot of foreigners want to come see that. Yeah. But they only did 3 in all this time. And that's what they mean. So there's really, without a name, without something, it's very hard to say how many you have, because some people call it a pillbox, somebody call it a war relic. Yeah. Now let me show you state. Yeah. And then I go to this one. I found this one way up here. Kumbar. Yeah, and it's been painted too, but it was a lot of stuff around it. And then this is one of the Navy ones. So the one I showed you before, this one, that was my phone, I guess. Yeah, but anyway, and this one are the only 3 they've done since 2020. Then before. Yeah, and they just paint them. That's it. All right. So then this is the one here that we saw outside. All right. Okay. And then I go do researching around, and I find that there's 4 pillbox up in, remember I saw there was 2 in a row? Oh. So that's one of them, and then there's another one, and then there's one that's painted that I just showed you, and then this one over here is the one that's behind the fence with the trees eating it. Yeah. I saw this one on the way here.
I saw this one yesterday. It's in it's in Marina condominiums. Yeah. You can't go in, but you go around it too. Yeah. And then this one was one of the first ones I just showed you, the hard one. And then these are the two I just came from the water by. Yeah. So I'm coming by to see if there's any more, but otherwise I'm not going to get 17. I'm only going to get about 14. But So the some- 3 more is just really only, I don't believe not this. original, Yeah, right? I don't think so. You think that? Not the same thing in here. Okay, so I think I appreciate to see you. I want to go there Okay, down. I'm sorry Okay, I took up all your time. but your knowledge is very good. Okay, thank you. Okay, Bye-bye. okay, bye bye. Nice to meet you, sir. Nice to meet you too. All right, thank you. You live here? No, I live at Alostar. I came here 1 hour Oh, to go there okay. to research some. That's south, yeah? Yeah. Yeah, I'm gonna go there next. So you want still find the pillbox Not- in this I country? don't think they have one there, but they might. They might. They had a big prisoner of war camp there. Oh, right. Okay. And they kill a lot of Ramusha. You know where Ramusha is? Ramusha, what is that? Ramusha is Japanese slang for non-combatants that they just take away and make go work. Oh, And so you have prisoners of war, and that they work very hard and they die a lot. yeah. But the Ramusha, even though the Ramusha hate them worse, and they burn all their ID cards so nobody knows who they are, Yeah. and they're in mass graves. So like you take the bridge over the River Kwai, there was 12,500 people Yeah. die in it, but Okay. 2,000 Ramusha. 2,000 Ramusha, and nobody showed their name. They all die? Yeah, and that's just on the train. Penang Fortress Battery. This one for. Okay, This guys. is Ni. like this. You can have that. Oh my gosh. That's it. 2 malarias and cholera based on original. Was. Yeah. So this is the prisoners of war, Yes. and I thought this was propaganda because this guy is smiling, but a lot of people, they had to have a friend, so they worked together. Yes. But then when somebody died, then it's very hard for the second person. Some people work alone, and some people smile so that they can. So do you think this is a propaganda? No, I don't. They have one buddy to smile, and that was the only way he could survive himself. Yeah. Was to find the good in the day and laugh, and what can he do? Ni dikatakan askar Australia dekat Burma ni. Tahanan prisoner. Yeah, you can have it. Huh? This one? Yeah. This one is no. This I is- get them for free. Huh? Oh, you get this for free No, I bet I get from Thailand. I get half price from the vendors there. Printed in Thailand. So half price is enough for me to give to you for free. Okay, so thank you, sir. Enjoy, okay? Thank you, sir. You're welcome. Bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye. Okay, guys. Kita teruskan perjalanan, guys. Ni kawasan yang dikatakan Fortress Battery meriam kat sini untuk tembak dekat kawasan laut sana. Okay, tapi meriam tu dah tak ada dah kat sini. Kita tak tahu kat mana. So, ada laluan nak sini? Dia suruh U-turn. Hah? Boleh masuk? Nah, okay guys, ni adalah bilik apa ni? Ni bukan yang solo ambush, tengok ah. Tengok bawah. Okay, Mak Saleh tu bagi kita ni kad. Kita appreciate. Sangat dahsyat knowledge dia tentang sejarah. Bukan kaling-kaling, guys. Okay, this one is apa ni? Tempat apa tu?
quarters for official on duty. Maksudnya ni adalah pejabat pegawai yang bertugas. Okay. So dekat sini guys gelap. Gelap dan kita tak dibenarkan masuk lah. Ni ada kain merah ni. Aku tak tahu kenapa dia letak kain merah ni. So kita buka. Okay guys, ni kawasan dia guys. Dia letakkan satu gambar general tempat apa ni siap. What? Tiba-tiba ada ranting jatuh guys. Okay, aku tak rasa misteri pun. Okay, kita jalan ni di hujung tadi, dalam peta tadi. Ni dia letak di kawasan hujung, di mana atas bukit ni kita boleh nampak jambatan yang kedua. Dan di situ dia letakkan meriam besar di sini untuk dia fire ke arah laut ni lah, untuk sistem pertahanan bagi siapa-siapa yang mendekati kawasan pantai dekat sini. Okay, boleh imagine lah zaman dulu. Meriam tu dikatakan boleh tembak sejauh 15 km. Pam. So kalau ada kapal yang berjalan dan sebagainya, boleh fire lah ke arah laut di kawasan sekitar atas bukit ni guys. Okey, berkaitan dengan Mak Saleh tadi yang dia cakap dekat FJ panjang lebar tadi, sebenarnya dia mengkaji tentang kubu-kubu yang ada dekat kawasan Pulau Pinang ni. Dia dah buat catatan mengikut catatan sejarah. Ada 17 dikatakan kubu itu. Dan dia katakan, dia claim bahawa 13 atau 14 ni adalah kubu yang original. Dan lagi 3 itu tak original. Sebab dia kata kemungkinan dibuat selepas daripada waktu selepas perang. Tu yang dia macam marah agak lah kan. Sebab benda sejarah tu tak betul. Jadi ditunjukkan evidence dan bukti yang ada lah dekat FJ tadi. So sangat-sangat knowledge lah kan. Jadi dia claim macam tu lah. Dia hanya jumpa 14 sahaja yang original. Okay. So kita nak teruskan ke tempat-tempat beret yang seterusnya. Okay, jom. Okay guys, kita teruskan naik tangga ni. Ini adalah perjalanan yang tadilah, yang kita kena teruskan mengikut anak panah yang disediakan. Okay. So sekarang ni ada 2 tempat lah yang member trace ada something, iaitu di kawasan penyimpanan peluru tadi, yang lorong terowong kecil tu. Satu lagi dekat kawasan pejabat officer office untuk pegawai tu. So kita Ricky lagi kat mana tempat yang mungkin ada sesuatu. What heck? Penat. Okay, ni satu lagi yang macam tadi juga adalah kawasan meriam. Tadi di bawah, yang ni di atas. Berarti dia 2 tingkat lah. Okay, untuk fire ke arah laut sana. Tapi sekarang ni dah pokok-pokok dah menghalang pemandangan. Mungkin zaman dulu pokok-pokok ni tak ada. So nampak di kawasan laut di sebelah sana guys. Jom kita jalan lagi guys. Kita akan ke arah mana tu? Anak panah pun tak ada. Sebenarnya kena lalu mana? Oh, atas tu. Yang ni ada apa benda? Kita teroka je lah kalau ada apa. Kita akan lalu sana dulu guys. Ke sama je weh, dia punya design dia. Headquarters dia. Okay, tadi headquarters ni ada kat bawah. Satu. Lepas tu kat atas ni, ni tingkat kedua lah. Pun ada bentuk yang sama juga. Dikatakan headquarters pegawai. Alright. Sama lah, ada tempat laluan untuk peluru also. Sebab kau bayangkan meriam punya besar je ni, takkan peluru dia kecil. Mesti kena angkat naik puli ke apa. Takkan nak pikul pula peluru dia. Temat. Tapi tak apa, kita teruskan perjalanan, okay? Kita eksplorasi. Kalau tak, kita tak tahu apa ada kat sini. Jom, kita nak masuk ke arah tu. Okay guys, kita nak masuk ke dalam bilik ni guys. Oh, bilik ni terang, tak payah buka lampu. Okay, dia tak ada papan tanda kat sini. So kita tak tahu ini adalah bilik officer ataupun tidak. Tapi kita boleh masuk lah dekat kawasan ini. Dan apa yang ada dekat sini
Mana dia dapat gambar? Print balik lah gambar ni. Dia letakkan, dibesarkan. Korang tengok semasa perang di Burma Siam Railway ni, total of over 15,000 lost their life. It's construction under Japanese. Boleh bayang tak betapa ramainya manusia yang mati ketika membuat untuk kereta api ni guys. Yang ini pula meriam tadi kot, punya besar ni, dia naikkan. Rasanya ni jalan laut ni, maksudnya ni datang daripada kapal. Kau nampak ni, dia buat rail untuk dia naikkan ke darat lah. So yang aku paling tak faham, kenapa dia letak piano kat sini. Apa function Mat? Tempat ni, bismillah. Oh tak ada tekan Mat. Baru nak main lagu teng 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 tong tong teng 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 tong teng teng. Kan aku tekan-tekan malam aku tak tidur. Tak, yang paling tak boleh brain, kenapa benda ni ada kat sini? Itu yang aku pelik lah. Alright. So kita pergi bilik sebelah guys. Okay, yang ini bersih sikit lah bilik ni. Kalau banding bawah tadi dia tak bagi masuk terus. Yang ni dia bagi masuk. Ada gambar orang kat sini ya. Okay guys, kita nak pergi tempat next seterusnya. Okay. Tak pun kau nak lalu sana, pergi lah. Okay guys, kita laluan dia lah yang dia letakkan anak panah ni. Ni boleh ke kiri tadi. Dia ada tangga yang daripada sana. So ni laluan baru lah yang dia buat berbumbung. Okay. Bagus juga lah dia buat laluan berbumbung ni. Pasal barai Mat. Sebab kita naik atas bukit, turun bukit. Kawasan pun panas. FJ pun berpeluh dah ni. Okay, cuma view. View kat sini lawa Mat. Tengok Mat. Kalau korang yang tak berapa suka konten seram, korang boleh tengok view dekat sini. Memang sangat awesome bye. Nampak jambatan, nampak pulau. Jadi tempat atas bukit ni adalah tempat yang strategik untuk dijadikan sebagai kubu pertahanan ketenteraan. Kat situ ada kapal terbang. Ni bukan UFO ni kapal terbang. Sebab dekat tu adalah lapangan terbang Bayan Lepas. Nampak tak kapal terbang? Guys, belilah Inset F7 Ultra Poco ni. Okay, tak rugi pun. Sangat-sangat awesome guys. Jom kita teruskan perjalanan naik atas ni. Kita teruskan perjalanan naik ke atas laluan ini. Kita tengok apa barang ada. Kat sini banyak air vent. Tempat-tempat untuk pengudaraan untuk pernafasan. Di terung-terung bawah tanah diorang. Kat sini pun ada. Okay. So ni memang tempat strategik untuk ketenteraan lah. Kalau dapat conquer tempat ni, korang boleh control kawasan ketenteraan dekat sini. Okay. Apa benda ni Syak? Ke ni yang tadi tu? Yang kau kata tadi tu? Dia tembus atas ni Tak nampak? Gelap. Ada lampu bawah. So aku tengok. Bismillah. Ni guys, dia setinggi 9 meter. Tadi dia kalau kata kalau naik boleh. Tapi which one korang kena hati-hati sangat-sangat. Takut terjatuh guys. Okay, kalau ni tempat yang kita orang bilik imunisasi tadi. Okay, kalau naik ni akan tembus ke atas ni. Ni laluan tembus dia guys. Tapi kalau zaman perang kita lalu je lah kan. Kita nak macam mana kan. Kita lalu kat tengah-tengah ni. Ketembak pula. Lalu lah kat kawasan tangga tu. Okay guys, teruskan lagi perjalanan kita. Okay, ni senapang tembak apa ni? Anti-aircraft. Canggih lah kat sini. Okay, ini ada anti-aircraft. Tadi anti-kapal. Maksudnya ini adalah kawasan memang sangat-sangat orang kata pertahanan lah. Kenapa buai tu bergerak sendiri guys? Tu buai tayar tu bergerak sendiri. Aku baru lepas buat konten buai tayar. Angin kot. Okay, ada angin. Kita expect angin lah pasal pokok-pokok dekat atas tu dia bergerak guys. Aku dah berpeluh. Cakap pun dah semput-semput dah ni. Okay, ni adalah buai
daripada tayar. Lebah. Penyengat. Tengok guys, dia gerak sini guys. Aku kalau nanti orang kata aku cakap pasang tali lah apalah. Korang tengok ni. Ni buai besar ni, berat ni. Bukan kata ringan. Kalau ringan angin tolak boleh lah cara lagi kan. Ni berat ni tayar ni. Mana ada orang kat keliling, kita orang tak pasang tali lah. Angin lah kot. Expectation dia terperangkap angin dalam tayar ni. So dia bergerak. Tengok ni guys. Kalau korang kata FJ pasang tali, FJ keliling ni. Nampak? Mana ada tali? Mungkin dia perangkap angin kot kat sini. Jadi dia bergerak sini. Jadi jangan salah anggap kita orang tak tolak apa pun. Dia bergerak guys. Okay guys, ni adalah biji saga. Okay, biji saga ni nak tunjuk merah-merah ni bukan darah mat. Sekarang ada orang cakap, apa hal merah-merah tu, darah kot. Bukan, ini adalah biji saga. Okay, siapa-siapa tak pernah tengok dulu kecil-kecil, FJ selalu main biji saga ni, keras. Biji saga ni letak untuk buat batu seremban. Alright. Kalau siapa-siapa nak tahulah generation sekarang. Okay, so kita nak pergi tempat seterusnya guys. Setih kita FJ dah peluh habis lah ni. Serius. Sebab sekarang dah 1 tengah hari begitu. Cuaca sangat panas. Tapi Alhamdulillah kat sini ada pokok-pokok yang menghalang daripada kita kena panas. Okay, tapi baju ni basah tau. FJ pula tak bawa baju. Memang terbaik lah. Okay. Mana laluan mat? Kita akan pergi ke tempat yang seterusnya. Mana pula ni? Observation post. Lah, lalu tangga ni pun boleh kan? Member panjat. Shot.